Assalamualaikum. Kali ni video yang ramai yang menantikannya lah. Vanford 2024 versus Vanford 2020. Kali ni model dua-dua sama, C3000 HG. Dua-dua model sama ratio, sama saiz. Kita mulakan dengan body lah ya. Body, kalau korang boleh perasan, body 2020 ni agak besar berbanding 2024. Baru ni memang body dia lebih kompak. Kalau korang boleh tengok ikut tepi ni pun korang dah boleh tengok memang compact gila. Dia warna pun aku lebih suka lah, sebab warna dia lebih kepada gunmetal berbanding flat black yang lama. Boleh tengok body dia memang lagi kecil, macam bukan body C3000, macam body 1000 je tengok dia. Spool pula boleh tengok atas ni, ini yang lama merah, yang baru dia warna spool je. Jom kita dengar perbezaan bunyi spool dia ya. Ini 2020. Ini 2024 baru punya. Korang boleh dengar lah, 2020 ni lagi kuat bunyi spool dia berbanding 2024. Untuk handle pula tak ada beza mana, cuma design lah. Korang boleh tengok 2020 punya dia lebih melengkung sikit. Dua-dua ada accent merah semua tu. Next kita akan tengok spool dia pula. Ini perbezaan atas dia. Ini design baru, dan yang lama dia bentuk eye sikit kan. Bawah tak ada banyak beza, memang sama je. Cuma korang boleh tengok perbezaan spool, lubang-lubang spool lah. Kalau yang lama punya memang banyak lagi lubang dia, mungkin itu sebabnya yang lama lagi kuat. Ini kita akan buka untuk tengok drag dia. Yang 2020 Vanford dia gunakan carbon. Carbon drag. Ini lebih padu lah sebenarnya. Dan yang baru dia gunakan Duracross. Duracross sepatutnya 3 kali lebih tahan daripada yang drag lama, tapi aku tak tahu kenapa dia orang tukar kepada Duracross. Semua dia memang semua, tapi dia tak berapa tahan seperti carbon lah. Selepas tu kita akan tengok dia punya rotor. Mula-mula korang boleh tengok nut dia. Nut Vanford baru dia ada coating berbanding yang lama. Ini boleh tengok dekat FM, sama juga dengan FM. Yang lain korang boleh tengok rotor MGL ni tak nak banyak beza, kecuali dia punya arm untuk roller dia. Yang lama macam ada lubang, yang baru ada solid. Dengan dia ada anti twist fin. Video aku kali ni aku akan terangkan hingga ke back arm saja. Semua tu korang boleh tengok lah. Tunggu part 2 pula, kita akan terjah dalam reel pula apa bezanya. Ni aku tunjuk chrome dia apa beza. Design sedikit lah beza kalau korang tengok. Dia punya arm, boleh tengok lubang dia kan, yang 2020 dengan 2024. Bawah dia lebih kurang sahaja. Dia punya clicker pun sama je. Kita akan menilai Vanford 2020 dan 2024 daripada segi dalaman dia pula. Barang apa yang korang bayar untuk upgrade. Kita akan tengok beza dia. First kali kita orang tengok, kita boleh tengok dia punya frame. Perbezaan retainer dia 2020 dengan 2024. Korang boleh tengok ini lagi 2020 lagi tebal kat sini. Boleh tengok lah, tebal sikit kan dia punya frame. Jadi kita akan ukur kejap lagi. Ini pakai CI4 Plus daripada Shimano. Memang ringan saja, sangat ringan material ni, tapi kuat. Kita akan gunakan kaliper, kita akan ukur. Ini 2020. 2020 kita dapat 157.
kat belakang tu dapat 2.5. Untuk yang 2024 2.57. Dan depan tadi 2mm. Okay, dia tebal sikit. Beza dia yang lama 157 dengan yang baru 2. Okay, lebih kurang 0.5 perbezaan. Okay, belakang 2020 ni memang dia tebal, kemungkinan sebab dia ada lubang. Okay, dia ada design dia lubang kat situ. Yang 2024 tak ada lubang belakang. Jadi kemungkinan itu dia tebal sikit belakang. Perbezaan 2.5 dengan 2.2. Okay, ini dalam dia. Okay, yang belah kiri ni yang baru, yang belah kanan yang lama. 2020 dengan 2024. Okay, kalau korang boleh tengok, tak banyak beza sebenarnya. Okay, kalau imbas tak nampak beza. Okay, kita mulakan yang barulah. Okay, yang baru shaft untuk support dia bukan daripada atas. Okay, daripada yang lama dia keluarkan daripada atas. Okay, itulah shaft. Yang baru punya dia keluarkan daripada bawah. Okay, selain tu yang baru, korang boleh tengok dia agak besar sedikit dia punya shaft. Okay, kita teruskan dekat main gear. Okay, cuba korang teka, ini yang baru ke yang lama? Tengok perbezaan gear lama dan gear baru, sangat-sangat berbeza. Okay, korang boleh tengok hampir sekali ganda lagi besar. Okay, ini memastikan korang punya kayuhan semua lagi powerful. Okay, kita akan guna caliper lah untuk ukur. Okay, kita akan mulakan dengan diameter besar dia. Kita akan ukur. Okay, diameter besar dia 32. Okay, aku ambil teruslah, aku tak ambil yang point-point. Okay, yang lama 30. Okay, perbezaan hampir memang 2mm lah perbezaan. Untuk gigi dia pula yang lama 4. Okay, 4. Dan yang baru adalah 6. Okay, 6. Tapi ni aku macam tak berapa kena adjust hinggalah betul. Okay, perbezaan 2 tu adalah 2mm. Besar kalau nak main dengan barang-barang yang detail macam ni. Okay, next kita akan teruskan lah. Apa perbezaan dia lagi dua ni? Dia memang kebanyakan dekat dalam lah, perbezaan Vanford baru dan Vanford lama. Okay, next benda yang bezakan dia transfer gear. Kalau korang boleh tengok review aku yang buka rail Vanford baru ni, korang akan tengok apa beza dia transfer gear tu. Sebab dia ada spring dalam tu. Okay, dia ada teknologi lah bagi aku, spring. Bagi main gear pula yang baru, korang boleh tengok kalau detail sikit. Okay, nampak tak? Dia ada rubber ring. Okay, yang lama tak ada rubber ring, dia biasa je. Okay, boleh tengok rubber ring ni dia berfungsi untuk hilangkan mikro gegaran lah. Okay, bila aku masukkan, korang boleh tengok dia snap betul-betul. Dia macam ada klik masuk. Okay, dia memang nak cabut pun macam susah. Nampak aku boleh pegang macam tu je tanpa risau main gear tu jatuh. Sebab dia memang snap dalam bearing. Bagi aku benda ni bagus lah. Dia kurangkan gegaran pada reel tu. Korang kayu pun smooth je nanti. Okay, boleh tengok dua ni, bagi aku memang satu improve yang sangat baik daripada Shimano. Okay, boleh tengok gear dia sebenarnya pun gear baru nampak lebih tebal, lebih solid rasa dia. Berat pun berat gear baru. Okay, yang korang tahu material yang digunakan lebih padu lah.
Okay, dulu pakai aluminium tapi di-coatingkan dengan salutan hitam ni lah, untuk anti karat semua. Pada aku lebih berbaloi lah kalau korang beli yang baru ni. Okay. Untuk akhir kata, okay, dua-dua ni kalau perbezaan yang ketara boleh tengok gear dia. Okay, smooth dia hampir sama saja kalau daripada luar. Kalau korang kayu memang tak ada beza. Tapi untuk yang beban tinggi, aku lebih pilih gear baru lah. Sebab gear baru lebih besar, lebih tahan. Tapi drag pula, drag yang lama 2020 tu memang lebih sedap bunyi dia, lebih nyaring. Yang baru ni macam bagi aku macam slow sikit. Itu sajalah aku nak beri perbezaan antara 20 dan 2024 Vanford. Okay, harap membantu korang membuat pilihan lah. Kalau korang baru nak membeli ataupun mencari Vanford, mesin yang ringan dan juga padu. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, geng.